Bekas pegawai M-Bank, Joanna Yu mengaku di mahkamah bahawa beliau telah mengendalikan akaun Dato' Sri Najib dengan cara yang salah. Beliau mengakui telah mengambil arahan daripada Joe Low untuk menguruskan akaun bank Dato' Sri Najib, walaupun tiada sebarang kebenaran diberikan oleh Dato' Sri Najib untuk Joanna merujuk kepada Joe Low. Beliau juga mengakui tidak pernah menghantar sebarang maklumat mengenai akaun bank tersebut kepada Dato' Sri Najib, dan tidak pernah bertanya kepada Dato' Sri Najib sebarang urusan akaun bank tersebut. Inilah apa yang sebenarnya terjadi kepada akaun Dato' Sri Najib. Mereka yang diberikan amanah telah mengkhianatinya dengan arahan daripada Joe Low. Perkara sama terjadi pada Nick Faisal yang menguruskan akaun SRC dan akaun Dato' Sri Najib. Nick Faisal menerima arahan daripada Joe Low dan menerima wang sogokan sehingga 5 juta ringgit. Begitu juga Zeti sebagai Gubernur Bank Negara yang gagal memastikan wang yang masuk adalah dari sumber yang sah, tetapi akhirnya didedahkan keluarga Zeti sendiri menerima manfaat jutaan ringgit daripada Joe Low. Banyak lagi pihak yang diberikan kepercayaan tetapi telah mengkhianatinya. Ini termasuklah pegawai-pegawai dari Goldman Sachs, 1MDB, KPMG, iPeak, firma peguam Wong & Co. Mereka ini telah gagal dalam melaksanakan amanah yang diberikan, tetapi mereka semua masih belum dipertanggungjawab atas kesalahan masing-masing. Namun mengapa Dato' Sri Najib yang menjadi mangsa dipenjarakan? Di manakah sebenarnya keadilan?